Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul jinni wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilnahu minal Qur'anil Karim fi tafsirihi wa ta'wilihi wa ghairihi ma bi rahmatika wa karamika wa fadlika ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala fil Qur'an. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mi Allah nizin katanya bengahnya tersambung, iaitu pelajaran yang kau likut nakih gedia pupun tentang iaitu alif lam mim, iaitu nya adalah huruf kalimat singkat yang arti yang sebenarnya ubina ulama mufassirin mandum diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mutaqaddimin ataupun ulama salaf bandum-bandum makna Al-Qur'annya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena letak makna. Teman, alhamdulillah yang kau likut tentang kejadian Al-Qur'an dan Al-Qur'annya gepingat bak getanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la raiba fihi, bekna meragukan tentang bentuk isi dan kalam Al-Qur'annya yang bahawa kon kalam Allah, berarti beryakin. Jadi menan dalam keyakinannya bandum-bandum dalam agama lebih-lebih lembah tauhid nya sagai-sagai han gebi ragu beryakin. Jadi sifat dia yakiniyah. Kecuali yang nabah dhaniyah adalah masalah ilmu fiqh. Jadi Al-Quran ilmu tauhid nyan sifat dia beryakin hanjit ragu. Sedangkan sifat Al-Quran atas nama kalam yang turun daripada Allah Ta'ala, baik pun Taurat, Zabur dan Injil, nyan bandum-bandum beryakin. Dan Taurat, Zabur dan Injil na tersebut asawjih di sini dalam Al-Quran. Jadi orang yang beriman dan yakin kepada Nabi gedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanyo Rasulullah hana tak keluarkan dalam Rasul dalam sekian banyak kita pegang horonya, berarti menandakan orang yang lengkap, yang sempurna, yang kamilun, kiban lengkap. Hana Rasul yang hana tayakin, hana Nabi yang hana tayakin, hana kalamullah yang hana yakin, termasuk Taurat Zabur. Berbeda dengan sebahagian lagi kata begahoranya, na sebahagian terus bak Nabi Muhammad han diakui nya Rasulullah. Menyomenan Al-Quran pi hana diakui daripada, yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Teman lagi tanya bandung. Maka Al-Qur'annya hudan lil muttaqin,
orang yang takwa, yang menjunjung tinggi titah perintah Allah dan Rasulullah, nyankeh yang menempuh petunjuk dengan Al-Quran. Apabila orangnya yakin tentang Taurat, Zabur dan Injil, tidak meyakini tentang Al-Quran, berarti mereka itu tidak tergolong kepada yang takwa kepada Allah. Kemudian sedangkan ciri-ciri orang yang takwa ataupun muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka termasuk kita ini yang yakin, yang etikadnya mengakui tentang hal-hal yang tidak bisa diindra oleh panca indera, sebagaimana yang telah kita uraikan pada masa yang lalu. Kemudian ciri-ciri yang kedua, wa yuqimuna shalah, orang yang tidak pernah dan tidak mau meninggalkan ibadah sembahyang. Makna wa yuqimu, hantamna gekebah sembahyang kecuali dalam darurat. Baik nang an gepedebit ulua wate, bahkan geusahakan sembahyangnya adalah ba awal wate. Baik nang an gesengaja petebit wate, hana ladum sengaja petebit wate teh karap iaitu kata wate sembahyang tak saja tak ken tak puput sembahyang ilai. Ya. Kata wate sembahyang tak saja tak puput bah dunia, ken tak sembahyang ilai. Lagi ketengok ke Mekah belang, wate sembahyang asa ataupun tak semula sabah ke tu bacut tu sehingga hana lagainya. Asal kata wate sembahyang. Nyan makna termasuk bahagian daripada makna wa yuqimuna shalah. Kemudian kalimat salahnya walaupun sama lafaz tetapi boleh jadi maknanya berbeza. Boleh jadi makna salah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa tantahi bisalam ma'a syurutiha. Boleh jadi cit makna salahnya bermakna selawat. Selawat itu artinya doa. Ya, jadi maka di dalam sembahyangnya bandung kana balimong boh rukun Islamnya kana dalam sembahyang. Teman, yaitu berdasarkan bunyal Islam wala khamsin syahadat alla ilaha illallah sampai habis. Berarti syahadat dalam sembahyang. Kemudian sembahyang memang dirinya sembahyang. Karena kita bukakan dengan takbir dan kita tutup dengan salam serta rukun dan syaratnya sudah ada di dalam. Kedua, rukun Islam dalam sembahyang. Kemudian wa ita'iz zakah. Zakat najib dalam sembahyang. Zakat zakat adalah untuk peglih daripada harta zakat harta. Peglih badan daripada zakat badan umpama haji fitrah menan ke lain-lain. Teman zakat ini salah satu syarat sah daripada sembahyang adalah didahulukan taharah. Yang taharah glih suci daripada hadah raya dan suci daripada hadah hubud. Maka di segala kitab iaitu yang kita yang baca, yang kita yang murnau, sudah disusun rapi dengan secara sistematis. Bandung kitab jihnya adalah dimulakan dengan bab taharah. Pakon karena tergantungnya segala ibadat adalah kepada taharah. Memang badan hana suci daripada hadah hubud dan hadah raya. Menancit hati gedanya hana suci daripada munafik zinda, nyan ibadat gedanya hana sah. Jadi masalah suci luar dengan masalah tung sembahyang dan mana junub nyan kembali kepada Islam. Wa amma suci hati kita niat daripada munafik dan zindik, ikhlas kita yang memang karena Allah iaitu penuh dalam Islam. Beriman kepada Muhammad itu kembali kepada i'tiqad, kembali kepada iman, kembali kepada hakikat. Itulah dibutuhkan innama a'malu binniyat.
Jadi apabila kita tak pebut sembahyang mentang niat kita hana lagi contoh masa senaor gerong zaman waktu masa Belanda yak pengut naik tanya nyan berarti hana sahan. Ya, walaupun dengan secara syariat kita kalangan Islam tetapi secara hakikat jihkan Islam. Menancit ada kita yang Cina le kata pengut draw tu. Ya, jadi masalah sembahyangnya nanti adalah rukun Islam yang 5. Kemudian haji nanti dalam sembahyang. Haji dalam sembahyang kita tajak wajib adalah tergolong kepada iaitu ibadat maliyah dan badaniyah. Yang ibadat maliyah dan badaniyah memaknakan membutuhkan belanja. Kemudian dalam haji itu adalah berdoa. Maka dalam sembahyangnya doa Rabbighfirli warhamni dan segala macamnya termasuk doa. Jadi lengkap dalam sembahyangnya adalah rukun Islam. Ya, jadi syahadat, sembahyang, zakat, haji, puasa pun dalam sembahyang, juga ada sembahyang dalam puasa. Waktu masa bulan Ramadan tidak boleh makan minum dan jima dengan sengaja. Menancit dalam hal sembahyang pakan kepegat salah sabuh bata daripada sembahyang berbicara selain daripada bahas puasa dan berbuat lebih daripada syaratnya. Ya. Dan pakan hajat makan dan minum dalam sembahyang. Termasuk salah sabuh bata sembahyang adalah makan dan minum. Jadi lengkap sembahyang. Oleh kerana demikian mengikat tentang masalah ganyan mengikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun Nabi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana gekun as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Ya. Jadi sama dengan pakan gekun as-salatu imaduddin, sembahyangnya adalah modal punca agama, termasuk punca yang tameh. Ya. Jadi menyatakan kepada rumah katanya zaman Bandung mentangkut bak tameh. Jadi walaupun na tameh kedau hana toy hana ru hana bara dan segala macam han tedang sabah rumah. Hana sah takkan sabah rumah. Jadi menan na tabuh zakat, na tak sembahyang, na tajak haji, na iaitu tak syahadat sekalipun menyahana pebut sembahyang maka jih gepegahlah Nabi. Perbezaan orang Islam dengan orang kafir adalah bakna sembahyang ngan hana. Jadi apabila na iaitu sembahyang yang baru keteken Islam, hana tak sembahyang galom tuntai keteken orang Islam. Ya. Jadi faman aqamaha faqad aqamaddin. Yang ke wa yuqimuna shalah yang pat mekat. Ya, jadi ke Nabi faman aqamaha, orang yang iaitu pebut-but sembahyang dengan ilmu pengetahuan yang sempurna, yang sempurna daripada guru yang mengikat dengan Quran dan hadis. Yang baru gekun faman aqamaha, berarti baru orangnya faqad aqamaddin, baru memang orangnya orang petun hukum agama. Teman lagi kata nak tak petun hukum agama, maya dum-dum kedaya hina daceh galom na masa jinau. Hana. Tah dalil tah bukti hana tak petun hukum agama hantar tempegat ke adat budaya Aceh. Bahkan adat budaya Gedaya Jina bermacam corak ragam ikuti budaya-budaya luar yang tidak cocok dengan hukum agama Islam Gedaya. Jadi walaupun Gedaya tak mengaku autoriti Islam, sama dengan perbuatan Gedaya tidak tersadari non-Muslim. Ya, jadi letak mereka kena dengan itu sembahyang. Ya, jadi umpama rumah bunuh hana tu hana ro, hana tedeng tabuh rumah. Maka dia membutuhkan kepada hiasan ukiran. Itulah ilmu tasawuf namanya. Untuk melengkapkan kecantikan dalam iaitu bahasa sembahyang. Mengikat dengan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Yang harus lengkap guna bab kita yang berbandung. Ya, jadi masalah wa yuqimuna shalah, salahnya adalah lafadznya walaupun sama boleh jadi makna berbeza menurut iradah. Kemudian iaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, bahagian yang kagemi kegedean oleh Allah Taala nyo bandum benar ta munafaqah dengan secara tulus ikhlas. Yang mengikat dengan ilmu tasawuf adalah
al-a'malu suratun qa'imatun. Amalan-amalan ibadat kita bisa mati dia bagaikan iaitu pancang teglong. Kibancit baru udip amalan kita wa arwahuha. Nyawong amalan ibadat kita adalah wujudu sirril ikhlasi fiha. Benar dalam amal ibadat kita adalah kebebasan hati kita mengikat dengan dunia, alias dengan istilah bahasa agama ikhlas, muya bahasa Aceh terpegah gelah hana mengkemat hati kita dunia, hanya mengikat hati kita dengan Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Tapi lawan daripada ikhlas itulah riya. Riya menyamanan dalam ayat iaitu dalam surat yang lain, tak dengar fawailul lil musallin. Yang jadi terhadap orang sembahyangnya adalah akan mendapat syurga yang paling dahsyat azabnya. Jadi neraka wailun. Maka fawailul lil musallin, neraka yang paling dahsyat, iaitu diazabkan kepada orang yang sembahyang. Tapi sifat sembahyangnya yang bagaimana? Apakah sifatnya wa yuqimuna salah tadi? Nyona ba ayat ara aital ladzi. Jadi fawailul lil musallin alladzina, ya, jadi yang dalam sembahyang legedanya, ya, alladzina fi salatihim kebanina sahun. Ujung ji yurauna wayamna. Ya, jadi dalam sembahyang kita tua kepada hati kita yang tua. Nya guna hati hanya mengikat kepada Allah Taala. Ahwat teta sembayang hati kita ejak alam dunia, ia kumera, mentumung barang gaduh dan segala macam. Nyan hati kita ejak hal lain. Nyan sahun berarti sehingga kita padahal tak pubuh sembayang tapi tua tu ke sembayang. Ya, seolah-olah kita tak kumera, seolah-olah kita mencari sesuatu barang yang hilang, seolah-olah kita bekerja di satu tempat. Nyan hati, nyan makna tua. Kemudian dalam hati kita untuk pelemah bagap. Tahu contoh sembahyang pelemah bagap lagi contoh iaitu sembahyang senak harga yang benar dah begah. Ya, jadi lepukah bah kita yang ona lagi termasuk hana ilmu sembahyang, awak tak sembahyang benar lemah aurat dalam sembahyang. Lagi tak pegah yang kau renyan kita agam tuk tilu pakai iaitu bajai oblong. Awak tak sujud de perinjun. Awak tak rukuk de perinjun. Bawa tak duduk iaitu tahiyat de perinjun. Nyan adalah hanasah sembahyang. Jadi nama haji belum tentulah ahban kagak sembahyang ada faedah, ada hikmah, ada pahala galam tuntai. Ya, menyahana ilmai, nyo yang gekun li Ibnu Ruslan, pu gekun al amalu bi amalin ka syajarin bila samar. Tak puput iaitu amalan kedaya, iaitu hana faedah, hana boh, hana hasil. Saban lagi bak jaloh na bungong hana boh. Ya, maka bertegah-tegah dalam beribadat. Memang hana ilmu bukan hanya ibadat, ada agama api hana kehasilan. Ya, maka oleh kerana demikian iaitu mau beramal tidak ada ilmu pengetahuan gelam tentesah. Maka kepegah penutuh dalam kitab Masailai. Nyotoh buat Masailai nak kerja baik buat Masailai. Maka dina gedanya iaitu pebedah, iaitu Masailai, pebut li ayah draw masing-masing, pebut anak draw masing-masing. Kitab Juz Amma Alih Badah dan Purna Masailai. Hana putih purna anak tu bagop. Tujuan purna gop kegop kan kedayang. Ya, maka salah sabuh daripada binasa Islam di dalam iaitu kitab Masailai tercantum di sinan adalah legedayang termasuk sulit, termasuk atasnya. Hana tapubut. Ya, na ilmai hana tapubut termasuk tapubut hana ilmai. Nyan dalam kitab Masailai nyan riloh Islam. Jadi hana pun takui iaitu Islam agama gedayang munyo memang gedayang hantatim budidayakan hukum Islam. Islam bak KTP jid kentu Islam nyan adalah sehanya sebagai topeng.
Ya, jid nama Islam hanya sebagai topeng. Jina oleh gap kaji mentopeng dengan Islam. Awak gap kaji pakai iaitu baju raya, kai pakai kopiah, kai pakai yang inong, kai pakai yang punan jilbab. Ya, niat adalah untuk menipu gedaya Islam, bertegah-tegah. Ya, maka ji adalah libasukum yukrimukum qablal julus. Pakaian kamu menghebatkan kamu adalah sebelum kamu duduk. Ilmukum yukrimukum ba'da julus. Ilmu kamu itu adalah menjadi mulia kamu setelah kamu berduduk bersimpuh. Memakna ji kepuh hebatan pakaian surban, kepuh hebatan pakaian dan segala macam, boh musabah bak jarau dan segala macam. Tetapi sikret pertanyaan awak tetapi hana mampu berjawab, han mampu jawab. Ya, walaupun semua but di pipi patua hanjit temanyong, nyo menandakan tipis. Ya. Maka dia oleh karena demikian gekun le urang yang kun laula lim la kasura alim. Makna ji lima hana yang pakon menan. Maka ji gekun oleh kaedah usul al hukmu majlubun bil ilat. Semua hukum dia tergantung pada ilatnya. Maka oleh karena iaitu kaedah usul yang laginya, setiap hukum adalah mempunyai ilat. Bila boleh jadi dalam satu masalah hinan timoh ban limong boh hukum, wajib, haram, sunat, mubah, rata-rata masalah. Terus bak masalah sembahyang puasa, ne limong boh hukum sit. Apabila gedanya jid ilmu usul, na sembahyang yang haram dan hansah, kalau tak pegah orangnya menancit dan lain, maka oleh karenanya mio hadata murnau atau hanajid. Yang maka ji long pegah long urang bangai, long urang hana pum dan hanajid, hana long jak sekula dua, baik nang an pulain banaceh hana long jak sekula dan jak but. Hanya tok bak gurai gedaya almarhum Allah maghfilahu Abu Tanah Merah hana lain. Ya. Maka ji wajar bila lung salah, wajar bila lung hana betul. Ya. Tetapi yang tersangkan kan menan. Nanan sekian panjang iaitu pertama daripada nama asli kadang-kadang bisa membawa kepada tidak kebenaran. Nyo yang tersangkan. Tapi mio salah lung hana betul wajar urang hana jak murno hana jak but. Hanya tanah merah wajar. Maka ji bila lung salah nyo lulakai maah iaitu bak terhadap makhluk dan lulakai ampun bak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian buat senambung iaitu bak malamnya, bak urangnya insya-Allah dah sambung karena ciri-ciri urang muttaqin yang pertama yu'minu bil ghaib, yang kedua wa yuqimuna shalah, yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian bak orang dah sambung iaitu ciri-ciri untuk orang takwa yang keempat, iaitu